tak ada idea, tapi kita ada detail record dia semua kan. Okey, ebook ni kita boleh tahu sikit tentang perfumery. Dia dah ada pre-template dia sediakan. Pre-template dia mana biru-biru tu kita tukar detail dia lah. Okey, ini second punya pre-template ni untuk clip. Ini dia akan bagi idea of content, macam mana kita nak buat skrip pertama, skrip kedua, apa text overlay kita nak pakai. So dia dah ada siap-siap lah. Okey, kita pakai SZXN ni, katalog dia. Ini penjualan dia lebih daripada 1 juta di TikTok. Kebiasaan company akan bagi ni lah, record dia apa dan apa, top note, middle note, apa semua. Kita ada dah perfume dia, kita dah bau, tapi kita tak tahu apa perkataan yang sesuai kita nak guna dan interpretation dia, apa words yang kita nak pakai yang bersesuaian apa semua. So buku ebook ni punya detail membantu lah. Dia dah ada, dia bagi detail-detail semua, apa CTA yang sesuai. Ini semua di-analyze daripada detail ni. So bila kita isi detail ni semua dekat prompt, pre-template prompt tadi. Okey, sambung part tu, apa nak buat bila dah ada prompt. Okey, tadi bila dah isi detail semua dekat pre-template tu, paste je dekat ChatGPT korang, hantar arahan tu. Jadi dengan satu, dia kata yang dia cadangkan kita buat. Dengan satu apa, visual close up dengan botol ke apa, dengan dua apa perkataan, overlay text kita nak letak, semua cadangan untuk nak membuat konten dia bagi. Overlay utama apa nak, dengan korang kena edit, letak image botol yang sebenar tersendiri, image botol sebenar yang korang dah ni, contoh macam ni. Korang letak image botol ni, baru korang letak prompt yang dia cadangkan. Ni contoh. Okay, dan dia akan animate gambar tu, video kan dia. Okay, macam ni lah contoh dia, video clip yang Grok akan buat. Kita boleh tweak, ubah-ubah lah dekat sini kalau kita nak lainkan dia sikit atau tetapkan dia sikit.